Gaji naik tiap tahun tapi kita rasa masih tak cukup lagi. Kenapa jadi macam tu? Okey, so pertama saya nak buat video ni nak ungkitkan tentang kita punya gaji naik setiap tahun, betul tak? So terutamanya bagi kaitan kerajaan. So memang gaji naik setiap tahun tapi kita tetap rasa tersekat. Kenapa? So pertama, kalau cuba tengok balik tuan-puan punya komitmen hutang. Okey, cuba tengok berapa persen korang punya hutang. Kalau kata lebih 50%, itu sangat bahayalah. Lepas tu yang kedua, tuan-puan tengok balik berapa saving cash reserve yang dah ada ataupun dana kecemasan lah, apa pun nama pun, yang penting duit simpanan yang kita dah ada berapa bulan. Contoh, gaji 3,000, kita dah ada simpanan berapa? 10 bulan gaji 30,000. Kalau ataupun ada 2 bulan gaji sahaja 6,000, yang mana kalau kita nak guna on the time je, memang dah ada duit tersebut. Itu panggil cash reserve lah, dana kecemasan lah, itu lebih kurang lah. So yang ketiga, kenapa kita dah simpan duit dah, tapi kita masih macam tak ada simpanan, tak lekat simpanan tu. Sebab kita, bila kita simpan duit tu, dia tetap kita akan korek balik, betul tak? So salah satu cara nak elak daripada kita korek balik kita simpanan adalah dengan dalam bentuk emas macam ni. Okay, dalam bentuk emas macam ini salah satu cara lah yang saya buat. So at least dalam emas ni dah ada duit. Okay, dalam emas ni dah ada duit. So kalau kata perlukan betul-betul nak guna duit, baru saya akan jual emas tersebut lah. So itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, harga emas memang dia akan naik setiap tahun. Korang compare je, tak payah compare 10 tahun lepas punya harga. Kalau 10 tahun lepas, memang 10 tahun lepas 1 gram 100,5. So tahun ni sahaja pun dah 650 1 gram 999. So nampak tak? Untung ke rugi kalau kita simpan emas? So macam mana nak beli emas? Nanti saya akan guide lah kalau korang nak serius nak start penyimpanan emas. Boleh contact saya dekat bio.